Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan memberikan satu ceramah PTM yang bertajuk pengurusan imej dan personaliti pegawai awam, khususnya kepada keterampilan diri dan pembentukan kredibiliti. Jadi untuk e-tiket tentang penampilan keterampilan diri ini saya akan ambil slot kedua lah. Tapi untuk slot yang pertama tu ialah profesionalisme tu. Di situ saya akan tekankan pengalaman yang saya ada sepanjang saya berkhidmat lebih kurang dalam 37 tahun sebagai seorang pendidik, dan saya akan berikan pengalaman ini kepada anak-anak didik yang akan posting tak lama lagi dan dijangka mereka ini akan berconvocation pada 28 hari bulan Jun, itu untuk sesi 1 sehinggalah dalam 5-6 hari ini. So kita jumpa di sana. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tiba slot saya untuk berikan kepada pelajar-pelajar ni PTM, Program Transformasi Minda, yang mana slot saya adalah ke arah etiket dan profesionalisme. Ini merupakan pelajar-pelajar di bawah. Okey, so kita tunggu lagi. Kita tunggu nanti slot yang ini. Semua perlu ada engagement antara saya dengan awak semua, Natra. Okey. Ni dah kahwin. Okey semua. So jumpa lagi. Assalamualaikum. Sebelum saya nak mulakan, Tuan Haji Khairul Anwar tolong angkat tangan. Okey, baik. Itu punya laras kita. Belajar. Okey. Ini nyanyi lagu Guru Malaysia. Okey. Okey. Semuanya. Disebabkan orang yang nyanyi lagu Guru Malaysia, bermula saat ini saya akan panggil awak guru. Saya akan panggil awak cikgu. Boleh? Baik. Apa perasaan awak bila nyanyi lagu ni? Dalam diriku. Cepat. Style. Cepat. Siapa? Okey. Secara demokrasi saya open. Siapa boleh jawab kata-kata hikmah? Kita balik cuti dulu pakai sunat sampai negeri Pahang. Bermula. Okey lagi. Jengka 2. Dua angka dia apa? Angka kecil. Kedepankan. Tak. 2 tu dia dekat dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia semakin ke depan. Faham? Ya ada. Okey. Saya tunjuk yang manis-manis je. Oh. Dulu nanti nak mati kan? Okey. Baik. Stop dekat sini. Okey, dah. Waktu awak praktikal, awak berdepan dengan ramai
pelajar, betul? Tapi percayalah, kira anda bernasib baik, anda akan dapat orang pelajar keseluruhan tau. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kurang-kurang boleh. Tengok video ketiga. Itu dia. Asisten hari perhimpunan yang gagal dalam UKCG. Dalam UKCG tu anak-anak psikometrik dia train awal banyak. Kalau yang lebih kurang dalam satu set tu ada 7 soalan yang sama tetapi berlainan ayat. Bukan berlainan jawapan, ayat berlainan. Tetapi kalau awak tak konsisten jawab, nampaklah awak bukan seorang yang ada rasa nyala rasa guru. Itu Fazana. Okey, baik. Ni Fazana. Ni menti saya. Tahu. Okey. Berdasarkan pakaian oleh Fazana ni, adakah dia memenuhi kriteria sebagai seorang penjawat awam? Jangan jawab. Awam. Ya. Dia kata ya. Bila korang tak lagi tak lagi kan? Biasanya dia ada pun baik pun. Kena ada sebutan lagi, ada lagi awak berikan kriteria dia. Kenapa awak cakap macam tu? Baju kurung lagi, corak dia lagi, sarung kaki lagi, stokin lagi, tudung dia lagi, ada banyak lagi ni. Senyuman dia, senyuman lagi, senyuman manis lagi. Okey, baik. Overall tidak Bye-bye. tidak berlebihan. Dia punya makeup dia sederhana, apa semua sesuai sebagai penjawat awam yang berdepan. Apa yang awak faham tentang PBD, Stand For What? Apa yang saya faham tentang PBD itu, kita serang bilik darjah. Okey. Di mana guru boleh menilai murid-murid sama ada melalui pemerhatian, ujian, desain dan sebagainya. Okey. Sejauh mana awak rasa keobjektifan PBD yang kita Dalam satu bilik darjah itu ada 25 orang. Jadi pendaksiran kami buat secara selalunya senarai semak. Kalau senarai semak tu bagi saya senarai semak tu kita tak dalam satu masa tu kita tak boleh buat satu hari. Contoh macam kita nak tengok kemahiran motor halus dia, kita tak boleh buat dalam satu hari tu kita nak tengok 25 orang terus. Maybe kita boleh pick 1 ataupun 2 orang. Okey. Macam tu dalam satu hari. Baik, terima kasih Putri. Putri, ada soalan lagi? Tak boleh jawab? Orang lain boleh jawab, tapi awak dengar saya respon kepada awak. Selesai awak buat acara PBD itu semua kan? Okey, laporan tu akan dibaca oleh parent? Pernah tak ketika awak di praktikal laporan tu parent argue dari segi yang dia dapat? Apa indikator dia bagi? TP 1 sampai 3. TP 1 sampai 3. Ada tak parent argue? Setakat ni tak ada. Okey, pelajar dengar nanti bila korang kat sekolah MTEK tu salah. MTEK salah, betul lagi. Bagi dulu. Cantik tu. Okey lagi. Baik, yang muda sama seperti ni kan. Sama je, okey. Bagi. Next. Sama je, pakai tak kemar, tanda nama salah, semua sama. Okey? Ini jawapan dia. Boleh? Okey, next. Baik. Ada orang naik berapa tu? Berbeza tu. Ingat, jadilah guru yang bukan. Jadilah guru yang bukan. Selamat. Baik. Kita sampai perlahan.
saya lakukan satu lagu. Tak bisa kan, tapi saya rasa sesuai lagu ni. Walaupun dia ada bentuk ada rap sikit apa, tapi dia beri satu lagu ni lagu AI tau, saya dapat daripada TikTok. Lagu ni saya rasa kalau dia angkat jadikan satu lagu yang bermakna untuk kita Hari Guru ni kan. Hari Guru tadi pun dah sesuai, Hari Guru Malaysia kan. Tapi yang ni memang dia punya seni kata dia sangat menarik. Okay, last. Kalau boleh ikut lah kalau boleh ikut. Oi, Ulang balik. Bukan. kecil aku. Apa tadi? Okay, stop. Okay, stop. Huruf jadi kata, kata jadi minggu. Boleh ulang tak? Huruf